Kalau boleh bagi bintang tu, saya bagi 5 bintang lah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang, nama apa bang? Nama saya Kamal. Abang dari mana? Dari South City, Dengkil. Dapat tahu pasal Mr. Zober kat mana? Saya dapat tahu Mr. Zober ni daripada media sosial lah, macam Facebook, TikTok. Tapi kebanyakan TikTok lah saya tengok. Memang TikTok saya follow lah TikTok. Mr. Zober, apa masalah kita bang? Sebelum ni saya pun memang dah pakai adjustable. Lebih kurang dah 4 ke 5 tahun. Bila dah lama tu, dia dah mula macam ada bunyi-bunyi lah kan. Manduan pun dah kurang selesa lah kan. Saya decide untuk cuba adjustable daripada Mr. Zober, Pro Expert kan. Akhirnya saya datang sini untuk tukar lah. So harap pemanduan lebih cemerlang lah lepas ni. Dah pakai apa yang buatkan abang nak pilih brand Pro Expert daripada Mr. Zober? Yang pertama sebab nama Pro Expert ni, tahu saya dia buatan tempatan. Berdasarkan feedback orang ramai, memang saya tengok semua feedback yang bagus-bagus belaka lah. Pandangan dia produk tempatan kan, kita support lah produk tempatan. Bila abang datang sini, nanti ada proses abang nak booking apa semua macam mana? So tak susah pun, senang aja. So dah set appointment semua, sampai masa saya datang semua smooth je, tak ada masalah. So macam mana environment Mr. Zober kat dalam? Kalau boleh bagi bintang tu, saya bagi 5 bintang lah. Dia tak macam orang kata kita pergi bengkel-bengkel biasa tau. Dia lebih nampak macam service center. Service center. Selesa lah, ada aircon apa semua, ruang menunggu, boleh buat kopi apa nak minum semua kan. Memang selesa lah. Jarang lah nak jumpa kedai-kedai specialist Zober yang macam ni. Biasa memang tengok macam bengkel-bengkel biasa lah, dengan partner semua. Jadi tak, dia memang lain daripada yang lain. Siapa yang belum tukar Zober lagi, boleh datang ke Mr. Zober Bangi, mana yang berdekatan dengan Bangi lah. Kalau tak, mana-mana cawangan pun boleh. Sebab memang jujur saya cakap, memang berbaloi dan puas hati lah. Layanan, servis apa semua memang top notch lah orang kata. Tagline Mr. Zober, Pandu kereta lama seperti baru. mantap. Thank you bang. Okey.